DAP menegaskan persidangan kebangsaan parti itu bukan medan untuk menekan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan agenda yang hanya memihak kepada kepentingan parti. Setiausaha Agung DAP Anthony Loke Siu Fook berkata agenda reformasi yang diperjuangkan merupakan perkara yang telah dipersetujui bersama dalam Pakatan Harapan dan Kerajaan Perpaduan. Antara reformasi yang disifatkan perlu dilaksanakan segera termasuk pengasingan kuasa peguam negara, mengehadkan tempoh Perdana Menteri kepada 2 penggal serta usaha membantras rasuah. Dalam masa sama, DAP turut membawa suara akar umbi berhubung isu e-invoicing, kuota RON 95 dan diesel khususnya di Sabah dan Sarawak yang dikaitkan dengan kos sara hidup rakyat. Beberapa reformasi yang telah dipersetujui bersama di peringkat Pakatan Harapan dan Kabinet perlu dilaksanakan segera, termasuk pengasingan kuasa peguam negara, mengehadkan tempoh Perdana Menteri kepada 2 penggal dan usaha melawan rasuah. Bagi perkara jangka pendek, kita turut mendengar suara akar umbi supaya ambang pelaksanaan e-invoicing dinaikkan agar tidak membebankan perusahaan mikro dan kecil. Begitu juga terdapat permintaan supaya kuota RON 95 dan diesel khususnya bagi Sabah dan Sarawak dilihat semula kerana perkara itu berkait rapat dengan kehidupan rakyat dan kos sara hidup. Apa sahaja pembaharuan atau reformasi bukan agenda DAP semata-mata. Sebaliknya, agenda bersama yang telah dipersetujui melalui manifesto pada pilihan raya yang lalu. Katanya dalam sidang akhbar sempena persidangan kebangsaan DAP di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya hari ini. Anthony berkata, segala aspirasi dan maklum balas akar umbi akan dibawa kepada kerajaan melalui saluran kabinet kerana DAP sebahagian daripada kerajaan. Kita tahu musuh-musuh politik kita kata kita hendak gunakan konvensyen ini atau persidangan ini untuk menekan Perdana Menteri dengan agenda DAP. Mereka perlu tahu agenda DAP adalah agenda yang dipersetujui bersama dalam Pakatan Harapan dan dipersetujui bersama dalam Kerajaan Perpaduan, katanya. Terdahulu, majoriti perwakilan DAP memilih untuk terus kekal dalam Kerajaan Perpaduan di bawah pimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sehingga akhir penggal. Keputusan itu dibuat menerusi pengundian pada persidangan kebangsaan DAP kali ke-60 di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya hari ini.